For your information, guys, payment bukan masuk di dalam saya. Dah benda tu dah berlaku belas tahun. Tawaran tu adalah untuk saya seorang dan harga yang diberikan pun untuk saya seorang. So saya bagi tahu dekat dia, why not kalau harga yang sama saya bawa keluarga. So dia orang pun baik, bagus. So dia orang excited lah. Sebab apa? Pertamanya baju raya aku dah senang. Ada yang menyatakan yang disebabkan isteri saya kurus, dia dapat jeka. Tidak. Sebenarnya bos MJ ataupun jeka memang approach saya seorang. Tapi tawaran yang diberikan, saya lansamkan sekali. Saya cakap saya nak buat dengan keluarga, boleh? So diorang pun happy dengar. Tak katakan saya tiba-tiba nak suruh dia kurus. Tak patutlah. Saya dah hidup dah dekat 11 tahun, 12 tahun dengan dia, dengan keadaan badan dia 100 kilo. Saya okey, saya bahagia, saya happy. Tapi disebabkan saya tak sanggup tengok dia sekejap naik tangga, dah dislocate. Mengah tu satu hal kan, dislocate. Mengah saya pun mengah dah. Saya tak kisah pun sebenarnya. Tapi kita tengok dia, kita tak sanggup sebab naik tangga kan, apa semua, hantar barang sikit dah dislocate. Kejap-kejap saya nak kena tarik kaki dia. Yang kat rumah, yang kat depan mata korang nampak, kat rumah tu aku kerja tarik kaki dia nak masukkan lutut, tahu tak? For your information, guys, payment bukan masuk di dalam saya. Dah benda tu dah berlaku belas tahun. Jadi jangan, kenapa? Soalan dia punya kata-kata yang besar sekali, skala besar dia adalah, kenapa perlu aku nak tinggalkan dia? Sedang akaun semua pada dia. Nak cakap nanti kan akulah kononnya lelaki Melayu terakhir. Tapi sebenarnya itu adalah hakikat. Saya nak bagi tahu saya masuk ke dalam industri, kita tak ada duit. Dia bekerja sebagai cleaner untuk support saya bekerja di dalam industri pada mulanya, tanpa dia ragu-ragu, dan kita tak tahu masa depan kita macam mana. Dia kerja cleaner, dia support saya. Jadi saya rasa macam kesusahan yang dia lalui, walaupun rupa bentuk dia macam mana pun, kesenangan sekarang dia kena nikmati. Maksudnya macam tu. Apa saja kesusahan yang lalu dan kesenangan yang sekarang dia kena nikmati. Sebab masa susah dia ada. Takkan masa senang dia tak dapat nikmati. Itu dia. Saya, kalau saya cukup untuk saya pergi kerja, saya balik kerja, cukup saya makan, itu dah cukup. Janji dia, dia nak pergi mana, dia nak pergi, sebab macam saya cakap lah, susah dulu, dia lalui. Senang sekarang, dia kena nikmati. Itu saja yang saya nak.